Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada SCBM Charlita Kabalina. Unik nama tu. Okey. Okey. Terima Selamat pagi kasih. semua. Okey. Sebenarnya nak cerita pasal gementar ni, macam Pak Jinin cakap tadi kan, Faizal pun gementar juga ni, ketar-ketar ni kan. Jadi Faizal pun banyaklah tanya orang-orang yang dah biasa bercakap. Semua orang sama lah, kita manusia ni semua, itu adalah kita punya fitrah manusia ni. Bila kita nak bermula tu mesti ada perasaan tu. Sebab bila kita dah ada perasaan gementar tu, kita akan cuba yang terbaik lah. Yang tu sebab tu Faizal beranikan diri untuk share pada pagi ni. Jadi okey, 3 kesyukuran Faizal pada hari ini. Ya Allah, pertama, seperti biasa Faizal bersyukur sangat. Terima kasih kepada semua mentor-mentor, kerana kepada apa ni, semua orang yang selama ini sentiasa memberi peluang pada Faizal. Okay, termasuklah beri peluang untuk Faizal bercakap pada pagi ini. Okay, terima kasih kepada semua. Kemudian Faizal Alhamdulillah bersyukur sangat sebab jumpa dengan bisnes yang hebat ni. Yang ketiga, Faizal bersyukur sangat-sangat sebab Allah masih memberikan kesihatan yang baik pada Faizal lah. Jadi itu yang Faizal selalu ucapkan. Terima kasih sebab berikan kesihatan yang baik. Di bulan Ramadan ni, satu bulan yang Faizal rasa best sangat, sonok sangat. Sebab apa? Kalau di tempat Faizal ni, di bulan Ramadan lah, bulan kita panggil bulan ukhuwah kita. Yang mana dekat, kalau di tempat Faizal ni, kita adakan pelbagai gotong royong nak buka puasa, kan, kita masa itulah kita bermesyuarat, okay, kita nak buat duadah minum apa ni nak buka puasa kan. Faizal merupakan Alhamdulillah, orang lantik Faizal bagi ketua lorong kan. Walaupun Faizal baru saja duduk di sini, tapi Allah, orang amanahkan Faizal jadi ketua lorong kan, ketua lorong kan. Jadi Faizal, daripada situ Faizal berpeluang lah, bila jadi ketua lorong ni kita InsyaAllah Faizal nak ambil keberkatan tu, nak dapat lebih pahala kan bila kita menjayakan sesuatu aktiviti program yang dianjurkan oleh taman dan lorong. Jadi dari situ juga Faizal berpeluang untuk apa ni, memperkenalkan diri Faizal bermasyarakat kan, membina ukhuwah, mengenali. Itu yang bestnya Faizal duduk di sini. Sebab itulah dia honor sangat duduk di sini kan. Semua kita orang rapat kan, terutama di bulan puasa ni, tambah pula nak bulan raya ni, insyaAllah memang kita orang tak tahu memang akan buat jamuan raya lah. Lorong Faizal ni memang akan buat. Kita dah punya lorong kan, lorong 49 ni memang akan buat kan. Lorong lain tu kadang-kadang buat, kadang tak buat, tapi lorong 49 dia wajib lah kata. Okey, itu sikit banyak syukuran. Ini Faizal nak sharekan jugalah berkenaan dengan apa ni, satu ilmu yang Faizal dapat. Ilmu ni Faizal dapat daripada Faizal dengar daripada Ustaz Hanafi Malik. Kan, Ustaz Hanafi Malik, siapa kenal Ustaz Hanafi Malik? Seorang penceramah bebas. Ustaz Hanafi Malik ni yang Faizal kagum sangat, dia merupakan pejuang kanser limfoma. Bermula pada 2017. Jadi kagum sangat dengan Ustaz Hanafi Malik ni. Bila dia tahu dia kena kanser, kan, kalau kita tahu kita ni kena kanser, kita dah sakit, apa yang kita buat? Kan, kita mesti rasa kita ni, Allah, aku dah tak ada harapan lah, aku dah putus asa lah, aku tak tahu nak buat apa. Tapi Ustaz Hanafi, bila dia tahu, lagi ligat dia buat usaha dia, berdakwah dia, lagi ligat dia punya usaha untuk nak apa ni, nak menyampaikan ilmu dia, manfaat kepada orang lain kan. Dia lagi ligat dia usaha dia, aktiviti riadah dia. Dia seorang rider motorbike kan, Ustaz Hanafi ni. Jadi Alhamdulillah kita dapat berjumpa dengan Ustaz Hanafi Malik ni beberapa bulan lepas. Salah satu masjid di Kariah tempat Faizal ada ni, adakan satu kita panggil program subuh seperti Jumaat. Jadi di program tu kita adakan bermula dengan qiyamul-lail, kemudian kita adakan kuliah subuh lah. Jadi salah seorang penceramah yang ni adalah Ustaz Hanafi lah. Ustaz Hanafi ni share satu benda yang Faizal ingat sampai hari ni. Kan, dia ambil, dia ada formula untuk berubah. Kan, formula untuk berubah, dia ada 5 formula yang Ustaz Hanafi ni share. Kan, siapa kat sini, siapa yang nak berubah? Kan, nak berubah tekan satu. Kan, Faizal nak berubah kan. Jadi Faizal dengar apa je Ustaz Hanafi ni cakap kan. Dia ada 5 formula kita nak berubah, itu 5 H. Iaitu H yang pertama ialah hati, H kedua ialah hampiri, H yang ketiga ialah hindari, H yang keempat ialah hajat, H yang kelima hijrah. Apa tu hati? Jadi kalau kita nak berubah, ini sebenarnya untuk Faizal sendiri lah. Faizal sebenarnya nak sampai ini sebenarnya untuk Faizal sendiri kan. Untuk pengingatkan untuk diri Faizal sendiri. Hati, kalau kita nak berubah, kita macam mana kita nak berubah, kita kena tanya hati. Kita ni ikhlas ke tak ikhlas? Kita ni nak berubah ni sebab kita terpaksa ataupun bagaimana kan? Kalau kita terpaksa, sebab itulah kita rasa cepat patah semangat, kita akan cepat rasa putus asa kan.
Kita buat betul-betul tu, kita buat satu tu, kita rasa Allah kan, apa salah aku buat ni tak menjadi dia kan. Tapi jika kita betul-betul kita ikhlas, Ustaz dah cakap kan, untuk nak berubah, maka walau datang apa pun rintangan, kita akan jadi kuat. Semangat kita akan tidak mudah runtuh. Kita akan terus buat dan terus buat. Jadi jomlah kita mulakan dengan hati yang ikhlas. Kan kita kena tetapkan niat yang kuat untuk berubah dan capai kejayaan. Jadi keikhlasan hati akan mendorong kita untuk berjaya kan. H yang kedua ialah hampiri. Bila kita cakap hampiri, maksud kita kena sentiasa hampiri, kita kena berada di satu circle yang positif. Apabila kita nak jatuh, bila kita hampiri, apabila kita nak jatuh, akan ada orang cepat-cepat sambut tangan kita kan bila kita ada di circle yang positif. Jika kita nak tersungkur, akan ada orang yang angkat kita dan pimpin kita. Jika kita nak terkeluar dari landasan, ada orang akan cepat tarik kita masuk ke landasan yang betul. Jadi circle positif yang dimaksudkan di sini ialah kita kena dekati orang kata ilmu, sumber ilmu, pengalaman dan juga mentor. Jadi kita kena cari mentor ataupun rakan yang boleh membimbing kita dan kita sentiasa hampiri peluang untuk belajar dan memperbaiki diri. H yang ketiga ialah hindari kan. Jadi bila cakap hindari ni, kita kena jauhlah perkara-perkara negatif dalam hidup kita. Jadi apa perkara negatif tu? Contohlah kita kena jauhlah sifat malas kan. Bulan puasa ni kan, elaklah sifat malas kan. Jangan malas. Jangan amalkan sentiasa bertangguh nak buat sesuatu tu kan. Kemudian kita jangan sentiasa berkira-kira. Yalah buat tu berkira, nak buat ni berkira kan. Contohlah kalau contohlah mentor kita kata, Faizal, I ni buat sharing dekat Teppanyaki. Jadi kalau contohlah kalau Faizal ni berkira-kira, asyik aku je share kat Teppanyaki kan. Mana orang lain ni kan. Jadi kalau kita ada sikap tu, jadi insyaAllah kita tak boleh nak ubah hidup kita lah. Kita tak boleh teladani orang lain. Jadi kita kena buat dulu. Barulah yang lainnya untuk kita nak ubah kan. Kalau kita ni tak pandai, kalau kita nak buat sesuatu, jangan tunggu kita pandai. Kita kena buat dulu. Kan? Kalau contohlah kita ni tak pandai sesuatu, janganlah kita, aku tak mau buat lagi lah. Aku tak pandai, aku tak master lagi satu ilmu. Jadi Faizal sebenarnya pegang apa yang mentor Faizal bagi tahu. Kalau kita nak pandai buat sesuatu tu, kita kena buat dulu. Jadi itulah sebabnya Faizal sentiasa tahu cabaran apa yang mentor Faizal suruh buat. Sebab Faizal nak belajar. Faizal sebenarnya belum pandai, jadi Faizal sentiasa nak belajar. Jadi that's why Faizal ambil peluang tu untuk Faizal nak perbaiki diri Faizal ni lah. Kemudian kita kena juga hindari daripada rakan-rakan yang toksik atau sebarang halangan yang boleh merencatkan kemajuan kita lah. Jadi fokus pada yang positif dan produktif. H yang seterusnya ialah hajat. Bila hajat ni, bila kita cakap mengenai hajat ni, kita kena tetapkan matlamat yang orang cakap jelas. Matlamat kita ni tak boleh sama-sama. Bila kita berhajat, kita kena setkan hajat kita atau impian kita untuk menjadi panduan dan motivasi untuk kita terus berusaha. Kan? Itu H yang keempat. H yang kelima ialah hijrah. Hijrah ni sebenarnya Ustaz Rafi bagi tahu hijrah boleh diklasifikasikan sebagai 4. Pada ingat 3 je lah dia cakap. Pertama, hijrah daripada peristiwa hijrah Rasulullah SAW daripada Mekah ke Madinah. Daripada situ kita boleh belajar macam mana Rasulullah, pengorbanan Rasulullah bila berhijrah tu, meninggalkan tanah air, meninggalkan sahabat beliau, meninggalkan family beliau untuk berhijrah. Jadi kita kena ambil pedoman yang itu. Kemudian hijrah yang kedua ialah daripada yang belum baik kepada yang lebih baik. Itu hijrah yang kedua kan. Hijrah yang ketiga, kepada kita ni dah baik dah. Kita nak ubahkan yang lebih baik. Jadi kalau kita ni dah baik, kita dah merasa kita ni dah berjaya, jangan kita selesa. Kunci je kita jangan comfort lah kat sini. Jangan selesa. Jadi kita sentiasa menambah value nilai hidup kita lah. Jadi hijrah ni sebenarnya ialah merupakan perubahan sikap, tabiat. Dan jika kalau kita dalam perniagaan ni, strategi dalam berniaga. Kalau kita buat strategi tak menjadi, kita kena ubah strategi yang lain pula kan. Jadi insyaAllah bila kita ikut ni, kita akan capai kejayaan yang diimpikan insyaAllah. Jadi Faizal nak share itu saja. 5H, semoga dapat memberi input yang berguna kepada tuan-tuan dan perempuan, ya kan. Jadi Faizal doakan tuan-tuan perempuan semua berjaya mencapai segala impian yang tuan-tuan perempuan impikan, kan. Bukan saja berjaya di dunia saja,
Malahan kita juga nak berjaya, kita aim kita lah di akhirat juga ya lah. Jadi mohon doa untuk Faizal saja juga kan. InsyaAllah itu saja perkongsian saja. Terima kasih banyak. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja. Halo, halo, boleh dengar saya? Dengar ya? Tekan satu kalau dengar. Tekan satu, okey. Wow, sharing. Saya suka dengar sharing Faizal ni. Saya banyak dapat terkedu kadang dengar sharing dia. Banyak ilmu ya yang boleh dapat belajar dari Faizal ni. Betul tak? So, yang last sekali tu hijrah tu saya sangat tertarik. Ya, macam tu eh. So kita semua sama-sama lah perbaiki diri hari-hari dari hari ke hari sebab kita semua adalah pendosa. Kita tak ada pun satu yang di dunia ni adalah sempurna. So sharing